Okey dah kata persambungan part 2. Kita dah mula nak pasang dia punya atas tempat nak paku zinc. Kira kerangka atas kita menggunakan bulu minyak. Kita select minyak hitam supaya bulu kita tidak dimakan anai-anai dan bertahan lama. Ini adalah kaedah untuk tahan lama ya, menggunakan minyak hitam. Sapu minyak hitam. Ya, kita lihat apa hasilnya. Boleh macam-macam nak comel dia. Dia mak Ini mak ni rasa ini kita buat alas sambul tu. Kita letak zinc. Sambul. Atak seguna bulu. Kita letak zinc. Guna bagi-bagi terpakai. Tidak mengeluarkan modal. Okey. Sama. Ini kakak pernah. Sama ya, kenapa? Merah. Merah tak ada. Aku tak cah. Oh, buluh dia lemuk. Masuk tu comel. Aku tak pecah. Tadi tak ribu. Beres. Siap untuk bumbu atas. Ni lah syurga rumah kucing hotel nak. Tengok. Suka? Suka ke tak? Oh, suka. Beres. Suka dia boleh kucing dia. Dia dah siap. Atas ni kita guna bola lagi. Nak. Dah naik zinc ke? Macam nak kira bagi dalam dulu. Nak. Alhamdulillah. Nak. Sikit lagi kita tak buluh sini. Buluh bawah kawat. Lepas tu pitu-pitu. Saya tahu masalah untuk syurga kucing banglo dia. Boleh boh, begitu. Jadi siap ada separuh ni. Boleh bozir. Dia pergi nak gadget. Yang dah buat kita menggunakan bulu. Kita menggunakan bulu. Yang ni kita tanah baik. Tengok ni, baik sumi dah ada. Ni baik, kau tu kena kek-kek gitu. Bagi semua tak beli dia dapat kayu. Yang ni baca baik, sumi dah ada kayu. Kayu ni untuk kita paku. Cara. Lepas tu kita letaklah bulu sini. Bulu. Omsetkan bulu. Lepas kita letak jaring. Biar nampak kucing. Habis itu saja dia.